Kalau masuk barzakh, orang yang mati su'ul khatimah, daripada hari pertama tu, yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak bagus, daripada hari pertama dia akan disiksa. Nabi sebut sehinggalah Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Saya sebut satu je contoh siksaan yang berterusan tu. Antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok dengan mata kepalanya sendiri dalam mimpi, dan mimpi para rasul itu hak, benar dan wahyu. Nabi kata, aku melihat di alam barzakh sekumpulan manusia berada di dalam sebuah rumah api yang tertutup. Api itu dinyalakan di dalam rumah itu, dan manusia-manusia itu terkepung di dalamnya, sedang api menjulang-julang di dalam rumah itu sendiri. Maka terapung-apunglah lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang di dalam rumah tu. Mereka kekal begitu sehinggalah kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana susah lagi? Hak dunia kah tu? Yang tu sangat sukar. Dan kehidupan alam selepas itu jauh lebih sukar, iaitulah alam akhirat. Fasa pertama alam akhirat namanya mahsyar, yang tajuk malam ni lah. Saya batuk ni, saya kalau dia start tak berhenti. Ni tak start ni, tuan-tuan doa lah kan. Tadi mereka main bisik sampai 9.30. Cakap mana yang ni lah, mahsyar 4 jam sampai ke 12. Kalau nak dengar semualah, 4 jam panjangnya cerita mahsyar. Islam ke tak Islam ke yang dengar ceramah ni, bukan dalam surau ni tuan-tuan, dalam YouTube lah ni, yang bukan Islam pun dengar. Mereka pun tanya kan, betul ke ustaz boleh naik burak sampai ke atas? Macam mana ustaz tak guna minyak? Orang bukan Islam pun dengar ceramah sekarang ni. TV3, Halaqah Hijrah semua tu dia dengar, dia tengok.